Yang pertama, Mickey dan juga sudah pun melakukan serangan awal. Mickey, padding biru. Sementara Supercon merah bagi kategori 57 kg. Kita saksikan pertarungan yang cukup hebat ini. Mickey dan juga Supercon. Baik. Serangan menggunakan lutut. Namun dapat ditepis di situ oleh Supercon. Baik, satu jab yang telah pun dilepaskan oleh side kick. Berhati-hati di situ Mickey dengan cuba menepis roundhouse kick yang dilakukan oleh Supercon ini. Kita ingin menyaksikan satu spinning back twist, back fist yang dilakukan oleh cuba melakukan high kick di situ. Namun dapat ditepis, terjatuh Mickey pula. Ayo Mickey. Berilah emas terusnya untuk Malaysia, untuk negara kita. Agak kental kalau kita melihat dari segi susuk tubuh kedua-duanya, tetapi advantage Mickey, ketinggiannya memberi advantage. Side kick. Baik footwork yang dilakukan oleh Mickey tadi. Cuba memperangkap Supercon. Namun belum ada serangan yang bertubi-tubi. Serangan agresif dilakukan. Masing-masing terlalu berhati-hati. Dan inilah serangan yang gunakan high kick. Sudah pastinya Jojo, abangnya ada bersama dengan beliau untuk menyaksikan sebagaimana kemarin. Jojo turut beraksi, turut berada di samping Mickey memberi sokongan. Baik daripada Mickey dan terus melakukan gerakan. Menyertai Muay Thai antarabangsa. Itulah cita-cita Mickey. Hampir tamat pusingan pertama ini. Kedua-duanya terlalu berhati-hati. Pusingan yang kedua ini, Mickey mendahului dengan 10-9 waktu ini. 10-9. Satu tumbukan padu daripada Mickey ke atas Supercon kedua. Dan cuba ditahan kaki side kick yang dilakukan oleh Supercon tadi. Baik. Advantage untuk Mickey ialah ketinggiannya. Mudah untuk menepis segala tendangan yang cuba dilakukan oleh Supercon. Melakukan serangan bertubi-tubi kedua-duanya. Bertarung dengan cukup hebat, cukup agresif ini. Inilah yang kita mahu. Inilah yang ingin kita saksikan dalam pertarungan ini. Dua fighter yang cukup kental bertarung dalam acara kategori yang menjadi kegemaran mereka berdua ini, Supercon dan juga Mickey Ghazali. Baik, tangkisan yang dilakukan oleh Mickey. Kalau One Championship, inilah Jojo sebagaimana yang kita saksikan memberi sokongan padu terhadap pertarungan adiknya dengan tuan rumah Supercon. Mereka tidak asing di Bangkok, Thailand ini.
yang menjadi tuan rumah kedua ataupun rumah kedua bagi kedua-duanya. Baik, satu high kick tadi yang dipamerkan oleh kita ingin menyaksikan spinning back fist tadi, tetapi tidak kesepayan. Apakah kali ini baik daripada Supakon? Oh, cantik! Kalau hampir mengena tendangan tadi, tetapi